Abang Mbak rasa bukan Abang Mbak seorang je yang tiba-tiba rasa kerdil dan kecil apabila berdepan dengan orang yang lagi hebat sebagai audiens, orang yang lagi pakar. Betul? Korang pun sama kan? Jadi macam tak tentu arah. Aku ni lagi macam nak tunjuk pandai pula, sedangkan diorang tu memang dah betul-betul pandai. Macam mana kita nak buat? Tengok video ni sama adalah tukar mindset kita daripada kita berdiri di depan mereka di atas pentas untuk mengajar mereka yang sudah terpelajar, ubah mindset kepada kita nak berkongsi ilmu. Yang pertama, bila kita sebut yang kita nak share, ini akan merendahkan beban. Kita sendiri akan rasa lebih relax. Kita nak share je kot. Yang kedua, mereka yang mendengar tu pun ego mereka dapat diuruskan dengan baik sebab dia tahu yang kat depan ni pun sebenarnya biasa-biasa tapi dia nak share. Apa salahnya? Kok ada sesuatu baru yang aku dapat daripada dia ni? Contoh. So jangan takut. Dan sebenarnya bagusnya situasi ni adalah anda akan jadi tak selesa dan akan cuba untuk push yourself to go to the next level untuk dapatkan info yang terbaru dan sesuatu update yang menyebabkan orang yang berpengalaman pun akan rasa macam, wow, aku belajar sesuatu. Nampak tak? So jangan takut, tapi kita uruskan ketakutan dengan bijak. Apa? Nak belajar lagi dengan Abang Bat? Tengok komen.